Alright guys, welcome back my channel Asal Damia. Yang belum subscribe my channel YouTube, please subscribe. Yang belum like, boleh share. Okay, heater. Okay, ni heater guys, brand Zebo. Alright, kita ada heater brand Zebo. Nanti kau boleh check up kat dekat link. So kalau kau orang macam tak pasti, kau boleh pakai yang apa tu, yang apa, stainless steel. Kalau kau yang macam dah biasa-biasa, kau boleh pakai yang kaca. Kalau kau yang lagi teruk, tak pasti sangat, kau boleh pakai brand main yang ada dua controller. Yang ni Zebo biasa ni standard satu controller je lah. Yang ni tak mahal sangat, murah je. Okay, nanti kau boleh check out kat link. Okay, ni adalah heater brand Zebo lah. Jom tengok kat. Okay, ni heater brand Zebo lah, nampak? Tu. So selalunya walaupun waktu ni panas hujan kan, kita akan set water ni 28 degree ke 29 degree macam tu lah. Tolerance macam tu. Dia tolerance 1 degree 2 degree je, tak banyak beza pun. So air pun tak panas sangat, dia akan on off macam tu. Okay, nampak heater tu kita pakai, kita memang on 24 jam heater ni. Walaupun cuaca hujan ke tak hujan, kita on. Sebab kita nak stablekan temperature dia, tak nak temperature tiba-tiba mendadak tukar, naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. So akan jadi masalah, ada jadi problem dekat kita ni kan. Dengan air yang masalah, so kita akan jadi macam-macam hal lah kan. Okay, kita letak heater. Heater ni memang penting sangat-sangat untuk ikan arowana ataupun untuk ikan tropika. Kalau tak letak heater ni, risiko dia agak tinggi sikit. So that's why korang patutlah letak heater ni untuk arowana korang. Okay, nampak? Setiap tank kita daripada depan ni, kalau kau tengok kalau kau perasan setiap kali kita buat live ataupun kita buat video, ni satu heater. Alright, ni semua 50. Ni nombor 2 tank buat heater. Ikan-ikan mahal semua kita letak heater. Nombor 3 pun kita letak heater. Nampak? Cuma yang ni kita off sebab lampu ni cukup panas lah. Lampu tanning ni cukup panas. Okay, yang belum subscribe my channel YouTube, please subscribe guys. Okay, satu lagi guys. Okay, selain daripada heater, kau boleh beli produk ni dekat link kita letak nanti. So produk ni setiap kali kau nak tukar air, kau bubur lah. Ini bagus. Okay, heater penting. Produk ni pun kalau boleh kau check out lah. Alright, setiap kali tukar air kau bubur. Setiap kali tukar air kau bubur, ikan akan jadi selain dahulu makan, selesa makan, semua boleh. Okay, so ni akan bateri baik. Ni bateri baik. Alright, ni water stabilizer. Ni adalah vitamin. Alright, okay guys, so yang belum follow tu follow. Yang belum like, share. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.